Burung merpati terbang ke kota, hingga sebentar di pohon sana. Saya di sini membuka kata menyampai bicara penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Alif Faika Dayana binti Muhammad Khairi Hafiz yang berumur 17 tahun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Powerjaya dengan poskod PEA 0013. Saya sangat teruja untuk menceritakan tentang buku yang saya sangat gemari sejak saya membelinya. Tajuk buku ini ialah Nabas Tala Juang yang ditulis oleh Yusri Al-Fatih. Yusri Al-Fatih lahir di Cianjur, Jawa di Indonesia. Ini adalah hasil karya pertama yang dihasilkan oleh beliau. Hasil karya ini sebelumnya ialah sebuah plot yang dihasilkan di platform Instagram di bawah akaun Aksara Yusri. Buku ini diterbitkan oleh terbitan Sharp. Buku ini mengandungi 24 bab termasuk 2 epilog iaitu Zelda Secret dan Zaidan Secret. Buku ini juga mengandungi 304 halaman bercetak. Nabas Tala Juang yang membawa maksud pejuang langit ini sangat sesuai dengan jalan cerita dan karakter yang ditampilkan. Buku ini berkisahkan tentang Zaidan Nabas Tala, seorang cucu angkat kepada ulama Zulfikar yang terkenal dengan kealiman dan kekayaan, yang telah berjuang demi mencari kebenaran tentang siapakah yang membunuh ulama Zulfikar dan Hamzah iaitu ayah angkat beliau, serta Gaza sahabat baiknya. Dia juga diberi amanat oleh arwah ulama Zulfikar untuk mencari siapakah yang menculik cucu kandungnya. Terdapat banyak lagi cerita menarik yang terkandung dalam buku ini. Terdapat juga banyak karakter yang menarik dan mempunyai peribadi yang tersendiri. Di dalam novel ini, saya berharap ramai golongan anak muda yang membaca buku ini kerana dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang agama dan tentang apakah itu Islam liberal yang patut kita jauhkan daripada golongan anak muda. Inna dillah indallahi Islam. Sampai di sini bicara dari saya. Sekian, terima kasih.